Hello, hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat video unboxing. Actually aku ada beli mainan baru, video kamera yang baru. Nak tahu apa? Jom kita buka. Ini adalah kotak yang dia bagi. Aku beli kat TikTok. So, kita unboxing. Aku beli yang biasa je sebab aku pernah pakai Action 5 sebelum ni. Dan aku rasa aku tak perlukan pun untuk kereta combo tu. Sebab apa yang ada pun memadai. Sebab dia pun action cam. So aku banyak dah tempat yang aku pergi. Aku gunakan Action 5 tu. Tapi aku tak dapat nak tunjuk kat korang sebab aku dah jual lah kamera tu. So ini adalah DJI Action 6 yang aku dapat. Kotak dia kecil je. Nah, besar ibu jari aku je, panjang dia. So apa yang aku akan dapat dalam ni adalah satu buah kamera, kemudian locking screw, extreme battery plus, curve adhesive base, dual direction quick release dengan satu USB cable. So let's see. Oh, dia buka pun dari tepi je. So macam ni je. And kenapa ini adalah bateri dia, kabel dia. Lepas tu yang ni untuk curve punya. Ini locking screw dia, silica gel, jangan lupa. Kemudian ini aku nak Bismillah. Actually kan, aku dah ada Action aku dah ada DJI Osmo Pocket 3. Dan kenapa aku tak proceed untuk beli Action Pocket 4 dan sekarang keluar Action Pocket 4P adalah disebabkan satu, memang video quality dia cantik Action 3 ni, tapi durability tu, kau faham tak? Dari segi durability, apa kau kena jaga dengan extra care. So dari segi tu Action ni menang. Dari segi durability tu memang kau tak boleh lawan. Lens dia bentuk Action 6 yang aku cakap tu, wow, rasa hitam dia tu solid, rasa best kot. Bismillah. English. Scan QR dia yang ada dalam ni. Aku akan buat video part 2 lah, untuk mungkin apa yang kau akan dapat. So aku dapat kamera, aku dapat dia punya locking screw. Aku suka dengan DJI adalah disebabkan satu, sistem dia aku dah guna, dan kemudian yang kedua, aku suka Action series punya adalah disebabkan dia punya ketahanan dia. Tak perlu, boleh masuk dalam air, boleh guna dekat luar, macam lah. So nanti aku akan buat video test dekat korang macam mana keadaan DJI Action 6 ni.